Pernah tak kita rasa hidup kita biasa-biasa je sebab duit tak banyak dalam akaun bank, tapi kita sihat, tak kena sakit berat, masih boleh makan, solat, ketawa. Itu semua rezeki mahal dari Allah. Ramai orang sempitkan makna rezeki. Bila duit tak banyak, kita rasa Allah belum beri. Padahal Allah dah beri sejak kita buka mata. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 172, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada rezeki yang baik yang kami kurniakan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar kamu hanya menyembahnya." Rezeki itu bukan sekadar apa yang masuk ke poket, tapi juga apa yang masuk ke hati, ketenangan, kesihatan, kasih sayang, iman. Jadi, jangan tunggu kaya baru nak bersyukur. Kerana yang paling mahal dalam hidup ini kadang-kadang adalah yang paling kita tak sedar dan paling kita tak bayar, iaitu kesihatan yang baik. Syukur itu kunci. Kerana siapa yang bersyukur, Allah janji akan tambah. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan tambahkan nikmat kepadamu. Surah Ibrahim ayat ke-7.